Assalamualaikum guys. Ini aku nak cerita kat korang sedikit tentang NASCAR. NASCAR ni tubuhkan pada 1948 oleh William France. Kalau kau nak tahu, NASCAR ni is the biggest event lah dekat dunia ni. Siapa yang menang tu kira hadiah dia memang gempak gila lah guys. Hadiah dia memang beratus-ratus ribu mat. Antara sebab kenapa event NASCAR ni gempak guys, sebab dia disponsor oleh brand-brand yang terkemuka. Contohnya M&M, McDonald, Pepsi, Coca-Cola dan juga Tito. NASCAR ni kelajuan dia boleh mencecah sehingga 200 mile per hour bersamaan dengan 322 km per jam, dan enjin yang digunakan adalah V8. Okay guys, antara track kegemaran diorang ialah Daytona International Speedway. So dia terletak di Florida, US. Sehingga kini pemegang rekod NASCAR ialah Richard Petty guys, dan dia telah perolehi 200 piala guys. 7 NASCAR championships, 6 flips at Daytona, 5 Winston Cups, 4 generations, 3 Darlington wins, 2 World 600s, 1 NASCAR King.